Sebab bila lama ke bawah ke? Tahu tak apa? Kan selalu pakai monitor. Aduh. Dah dong kata dia Datuk L ni apa dong cerita. Kalau bila cikgu bilang macam Oh. semoga terima kasih. Datuk S. Tanya. Bukan Datuk L lah, korang salah dengar. Datuk S. Penat sikit je. Tapi okey je. Pergi tambah je. Cakap lah. Stay tune nonton Bella Lagu tadi lebih indah berbesar. itu ada lagu baru lebih indah berpisah apa ni? Maksudnya berpisah tak selalunya sedih lah. Lagi bahagia macam Bella dia lagi bahagia. Lebih indah berbesar. Aku sudah tak mau bicara. Aku sudah dibuat siksa. Untuk apa ku seakan tiada lebih indah berbesar. Sebab dia lebih baik. Tapi macam masa kita dekat Indonesia, kita cakap why nak tukar je lebih indah. Saya tak tajuk dalam program yes, Indonesia. Okay, I bagi clue. Saya lebih Apa yang ni apa? Lebih baik berpisah. Kan? hampir tepat, tapi dia tak tepat. Oh, ni yang baru you tukar last minute daripada berpisah tu something else. Apa? Lebih baik berpisah, lebih baik. Bukan, baik dia tepat. Ha? Apa sangat dia tak ambil tahu. Ish, janganlah macam tu. Ami? Bila tahu dah? Tak apa. Oh, lebih indah. Lebih indah. Jadi tetap lah selamatkan YB. Tak. Lebih Tapi indah berpisah. baik tu macam biasa je sebab Bella rasa Baik indah cakap. sangat. Kadang rasa macam selalu guna perkata baik. Lebih baik. Sebab dia baik. Tak ada kena lain. YB loading. Indah berpisah. YB loading. Lupa banyak makan. Tapi Bella dia buat lagu tu kat Indonesia sebab dia sekali tengah dalam mood cadangkan kita semua tengok. Jangan. Tapi buat kedua buat saya. Okey. Tak, I minta maaf. Okey. Dadah. Maaf. Dia nak cakap sama. Korang jadi apa? Ambil jadi botol air tadi. Paradise. Tak dengar. Jadi nyamuk. Korang jadi nyamuk tadi. Lebih baik. YB orang sangat baik. Semua orang cakap you kena gunting rambut. Sebab kali terakhir gunting rambut Bella yang paksa. Jack, tepi Jack. Jangan masuk Jack. Tepi Jack. So kena gunting rambut macam mana pula kali ni? Seorang lagi masuk. Minta rambut baru. Tak. Minta Bella dia rambut Ronaldo 2002. Dia kalau guna rambut macam ni tak boleh. Ada ke? Bunuh je. Bunuh. Tak, okey nanti Bella bawa. Relax. Bila kan? Okey, nanti Bella bawa dia. Dia kena Panjang sangat. Tepat tapi okey je. nak gimana? Bella minta kerja, tak tahu dapat ke tak. Dah hantar dah. Boleh ke? Resume dah hantar dah. Dah hantar. Hari ni baju kurung tapi tak dapat lagi. Dia minta kerja sebagai aduh Suria hati. Okey. Nak kacau, Bella kena kacau balik. Jangan percaya yang Mak Ami. Resume, ya betul. Ya jawatan itu yang diminta. Mata
Pastilah kau tahu. Sekejap I bagi balik kat Jack Mana Jack? Ambil balik phone ni. Kerja sebagai suriahati je. Kontrak dia seumur hidup.